Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Syamsiah binti Mokhtar selaku pensyarah bagi kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Fatin Aina binti Azhar, Huda Khairiah binti Latif dan Abi Amsyah bin Ros Azilah. Kami akan membentangkan analisis cabaran yang dihadapi guru bagi memastikan wujudnya transformasi pendidikan di Malaysia secara terperinci. Selamat menonton. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum itu, marilah kita menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan transformasi pendidikan. Jadi, transformasi pendidikan merupakan satu proses strategik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keberkesanan serta kesamarataan dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Di Malaysia, usaha ini telah digariskan secara sistematik melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu daripada tahun 2013 hingga 2025, yang merangkumi 11 anjakan utama bagi merevolusikan landscape pendidikan nasional agar lebih responsif terhadap keperluan abad ke-21. Antara aspek yang diberi penekanan termasuklah peningkatan kualiti guru, pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, pengukuhan tadbir urus sistem pendidikan serta perluasan akses pendidikan yang adil dan menyeluruh. Namun, pelaksanaan transformasi ini turut berhadapan dengan pelbagai cabaran, khususnya apabila melibatkan murid sekolah rendah yang datang daripada latar belakang yang berbeza, iaitu dari segi sosioekonomi, budaya dan geografi yang berbeza. Oleh itu, satu analisis yang mendalam terhadap cabaran-cabaran ini dan mekanisme penyelesaian yang berkesan amat diperlukan bagi memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan secara inklusif dan berkesan. Jadi, cabaran yang pertama adalah kepelbagaian tahap penguasaan dan latar belakang murid. Faktornya, sekolah rendah menempatkan murid yang datang daripada pelbagai latar belakang dari segi sosioekonomi, tahap pemakanan, sokongan keluarga serta pendarahan awal kepada pendidikan. Murid dari kawasan bandar biasanya lebih terdedah kepada pendidikan awal dan sumber pembelajaran seperti buku cerita, aplikasi interaktif dan pembelajaran prasekolah. Sebaliknya, murid luar bandar ataupun daripada keluarga B40 mungkin tidak punya akses kepada pendidikan awal yang berkualiti. Jadi, penempatan murid itu misalnya di luar bandar ataupun di kawasan bandar mempunyai perbezaan yang amat ketara, misalnya daripada capaian internet, daripada segi sosioekonomi keluarga, iaitu mungkin ada yang kalau ditinggal di bandar, keluarga mereka mempunyai pekerjaan yang lebih stabil untuk menampung kehidupan mereka dan menampung pembelajaran mereka. Misalnya kalau ada duit lebih, bolehlah kita masukkan ke tuition anak-anak untuk memberi pengukuhan terhadap penguasaan di sekolah. Jadi, dalam satu kelas, contohnya dalam satu kelas tahun 3 terdapat murid yang masih belum menguasai asas membaca, manakala murid lain sudah boleh menulis kadar ringkas. Guru terpaksa membahagikan kumpulan mengikut tahap dan menyediakan bahan berbeza untuk setiap kumpulan, satu tugasan yang menuntut masa dan tenaga. Jadi, perihal ini telah membawa kepada bebanan ataupun mungkin guru perlu mengerah tenaga yang lebih untuk memberi pengajaran yang berbeza terhadap dua golongan ini. Jadi, seterusnya kita akan lihat bagaimanakah faktor latar belakang murid memberi impak terhadap transformasi pendidikan Malaysia. Yang pertama, ketidaksamarataan akses kepada pendidikan berkualiti, iaitu transformasi pendidikan bertujuan menjadikan peluang pendidikan yang setara kepada semua murid, namun latar belakang berbeza, khususnya dari segi sosioekonomi menyebabkan jurang pencapaian. Misalnya, murid di bandar yang datang dari keluarga T20 mungkin mempunyai kelas tuition, akses kepada gadget dan internet, manakala murid dari keluarga B40 pula, iaitu yang di kawasan pedalaman, hanya bergantung sepenuhnya kepada guru dan buku teks sahaja. Kesannya, transformasi pendidikan seperti pembelajaran digital iaitu e-pembelajaran dan PDPR sukar dicapai secara menyeluruh. Jadi, untuk kita memberi akses kepada pendidikan itu adalah tidak sama rata. Jadi, mereka yang tinggal di kawasan luar bandar itu tidak mempunyai peluang untuk menyeroka ataupun menjelajah lebih banyak lagi kegunaan internet yang boleh memberi kesan terhadap pembelajaran mereka. Yang kedua pula adalah perbezaan keupayaan kognitif dan sosial awal. Maksudnya di sini adalah sebahagian murid sudah mendapat pendidikan awal iaitu prasekolah, swasta dan mungkin tadika premium. Manakala yang lain hanya bermula pada tahun 1 iaitu tiada pendidikan awal, tiada pendidikan prasekolah.
Ini menghasilkan jurang dalam penguasaan asas literasi dan menumerasi serta kemahiran sosial. Oleh itu, guru perlu memberi tumpuan lebih kepada kumpulan murid yang tertinggal. Kesannya, pelaksanaan kurikulum berasaskan kemahiran tinggi seperti kemahiran abad 21 terkendala kerana asasnya belum kukuh. Jadi apabila mereka tidak asas yang kukuh, bagaimana guru ingin melaksanakan ke peringkat yang lebih tinggi bagi memberi peluang kepada mereka untuk menguji kognitif mereka jika asasnya masih belum kukuh. Berdasarkan hasil dapatan yang saya peroleh adalah artikel yang pertama menyarankan tentang pelajar luar bandar kurang peluang bangunkan kemahiran digital menurut KPM. Jadi, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM mengakui bahawa pelajar di kawasan luar bandar termasuk di Sarawak menghadapi kekurangan dalam membangunkan kemahiran digital berbanding rakan sebaya di bandar. Faktor sosioekonomi yang lebih rendah menjadi punca utama jurang ini, meletakkan pelajar luar bandar dalam keadaan yang terjejas dalam dunia yang dipacu teknologi masa kini. Untuk artikel yang kedua adalah berkaitan mahu murid luar bandar minat sains dan teknologi. Jadi, rumusan daripada artikel yang saya dapat ini adalah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang menekankan kepentingan memupuk minat terhadap sains dan teknologi dalam kalangan murid luar bandar melalui pengajuran Malaysia Techlimpics. Program tahunan ini yang bermula sejak 2022 bertujuan mengurangkan jurang pendedahan terhadap sains, teknologi dan inovasi antara pelajar bandar dan luar bandar. Jadi, KPM sudah pun memberi pandangan mengenai jurang terhadap pelajar luar bandar dan pelajar di bandar, iaitu dari segi akses terhadap internet yang memberi kesan terhadap pembelajaran mereka. Seterusnya ini adalah langkah penyelesaian bagi kita menangani cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan transformasi pendidikan Malaysia. Yang pertama, penyeragaman peluang akses kepada infrastruktur. Contohnya, kita boleh tambah baik capaian internet di kawasan luar bandar. Seterusnya, lengkapkan semua sekolah dengan peranti digital asas, misalnya komputer, LCD dan tablet. Yang ketiga, perluaskan capaian jalur lebar dan satelit untuk kawasan pedalaman. Penyelesaian kedua adalah latihan guru berdiferensiasi, iaitu latih guru untuk melaksanakan pengajaran berbeza-beza, iaitu differentiation instruction, iaitu mengikut keperluan murid. Beri latihan profesional berfokus kepada pengendalian murid berkeperluan tinggi, murid kurang literasi dan murid berbilang latar budaya. Yang ketiga, libat urus ibu bapa dan komuniti, iaitu wujudkan program literasi ibu bapa bagi membimbing mereka bantu anak di rumah. Galakkan sumbangan komuniti setempat untuk inisiatif digital dan pembelajaran tambahan, serta adakan klinik pembelajaran ataupun sesi bimbingan sukarelawan secara berkala. Dan langkah yang terakhir adalah penekanan terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Galakkan penyertaan prasekolah dengan memberi lebih insentif kepada keluarga B40 dan wujudkan tadika komuniti di kawasan luar bandar dan orang asli. Seterusnya ini adalah langkah penyelesaian bagi kita menangani cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan transformasi pendidikan Malaysia. Yang pertama, penyeragaman peluang akses kepada infrastruktur. Contohnya, kita boleh tambah baik capaian internet di kawasan luar bandar. Seterusnya, lengkapkan semua sekolah dengan peranti digital asas, misalnya komputer, LCD dan tablet. Yang ketiga, perluaskan capaian. Jadi, ini adalah hasil dapatan saya perolehi daripada penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh KPM, iaitu infrastruktur sekolah berkualiti bantu tingkat pencapaian pelajar. Jadi, artikel ini menekankan bahawa kualiti infrastruktur sekolah memainkan peranan penting dalam meningkatkan pencapaian pelajar. Kemudahan fizikal yang baik seperti belajar yang selesa, makmasa yang lengkap dan akses kepada teknologi maklumat dan dapat mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kajian menunjukkan bahawa pelajar yang belajar dalam persekitaran yang selesa dan selamat cenderung untuk lebih fokus dan bersemangat dalam pembelajaran. Sebaliknya, kekurangan kemudahan asas boleh menjejaskan motivasi dan prestasi pelajar. Kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menaik taraf infrastruktur sekolah, terutamanya di kawasan luar bandar, bagi memastikan kesamarataan dalam akses kepada pendidikan berkualiti. Usaha ini termasuklah pembinaan bangunan baharu, penyelenggaraan kemudahan sedia ada dan penyediaan peralatan pembelajaran moden. Cabaran kedua yang saya ingin kongsikan dalam usaha mentransformasikan pendidikan di Malaysia ialah tahap kesiapsiagaan guru dalam menguasai teknologi digital. Transformasi pendidikan masa kini menuntut bukan sahaja penggunaan alat atau peranti digital, malah yang lebih penting adalah
ia memerlukan perubahan dalam pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru. Guru tidak lagi sekadar menjadi penyampai ilmu tetapi juga sebagai fasilitator, pencipta kandungan dan pengguna aktif teknologi. Namun begitu, bukan semua guru bersedia atau mahir dalam hal ini. Antara cabaran utama yang sering dihadapi ialah yang pertama, kesulitan teknikal. Ramai guru masih menghadapi kesukaran dari segi penggunaan asas teknologi. Contohnya, guru mengendalikan Google Classroom, D5 atau aplikasi interaktif seperti Jamboard dan juga Canva. Walaupun ada latihan, tetapi ketiadaan bimbingan susulan menyebabkan sesetengah guru ni dia hilang keyakinan untuk meneruskan penggunaan teknologi. Tengok contoh. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Melayu di sekolah rendah mungkin tahu membuat kuis dalam Quizizz, tapi bila nak selitkan video atau buat sesi live melalui Google Meet, mereka jadi serba salah dan akhirnya kembali kepada kaedah konvensional, iaitu kaedah lama lah. Yang kedua pula ialah kekurangan dalam penggunaan elemen kreatif. Selain teknikal, ramai guru juga tidak yakin bagaimana nak gabungkan teknologi dengan pendekatan pedagogi yang kreatif. Mereka rasa tugas seperti cipta bahan PDP digital, sunting video atau reka pembelajaran interaktif ini sebagai satu beban tambahan. Lebih-lebih lagi, bila mereka terpaksa buat benda yang sama berulang kali. Contohnya, kena buat naik bahan, reka lembaran kerja digital dan pada masa yang sama, urus pelaporan, intervensi murid dan sebagainya lah. Akibatnya, guru mungkin rasa letih, tertekan dan bahkan mengalami trauma kecil terhadap penggunaan teknologi. Jadi, hal ini lebih jelas dirasai oleh guru-guru senior lah atau yang hampir bersara, yang sudah selesa dengan kaedah tradisional. Mereka mungkin rasa seperti perlu belajar semula daripada kosong. Satu proses yang boleh melemahkan motivasi jika tidak dibantu dengan sokongan yang sesuai. Jadi apa yang saya dapat simpulkan secara ringkaslah untuk slide ni, cabaran ini bukan sekadar soal tak pandai guna komputer, tapi ia lebih mendalam sebab ia menyentuh soal emosi, beban kerja dan keyakinan diri dalam mengadaptasi perubahan. Jika tidak ditangani dengan betul, transformasi pendidikan yang kita impikan akan lambat tercapai, malah berisiko ditolak oleh warga pendidik sendiri. D5, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. D5 merupakan satu platform pembelajaran digital yang dilancarkan oleh KPM sebagai langkah utama dalam mendigitalkan pendidikan di Malaysia. Jadi D5 ni merangkumi pelbagai aplikasi seperti Google Workspace, Microsoft 365 dan pelantar pembelajaran seperti Frog VLE. Tapi walaupun lengkap, tak semua guru tahu ataupun selesa menggunakan semua tools yang ada dalam pelantar ini. Ini merupakan dua bukti yang saya petik daripada artikel hasil temubual bersama para pendidik di sekolah. Yang pertama, tak semua aplikasi yang saya tahu dalam D5 tu. Mungkin sebab kurang pendedahan daripada pihak yang berkenaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pun tak berapa tahu nak guna aplikasi yang ada dalam pelantar itu. Sesetengah sahaja saya tahu. Baiklah, ini merupakan dua bukti yang saya petik daripada artikel. Ini menunjukkan kurangnya pendedahan berstruktur dan bimbingan berterusan kepada guru di sekolah. Ada guru ni yang hanya tahu guna satu ataupun dua aplikasi saja. Selebihnya rasa takut nak cuba. Bila tak ada latihan khusus, guru ni terpaksa belajar sendiri, which is self-learning. Dan ini sangat mencabar terutamanya bagi guru yang tidak terbiasa dengan teknologi. Jadi, seterusnya ialah kekurangan latihan profesional. Ramai guru tidak menerima latihan teknologi yang sistematik. Sebaliknya, mereka hanya belajar melalui kawan atau try and error. Bila tiada sokongan padu daripada pihak sekolah atau ZPN, semangat mereka menurun dan transformasi yang sepatutnya menyeluruh menjadi sangatlah perlahan. Dan jurang digital antara generasi muda dengan tua lebih cekaplah.
Jadi guru senior ni ada yang struggle, guru muda dia cepat tangkap. Contohnya nak buat Google Form pun masih keliru. Ini menyebabkan jurang penguasaan teknologi tu sangat ketara dan mencabar untuk mencapai standard transformasi pendidikan yang kita semua impikan. Naik sekali lah sikap teknofobia dalam kalangan guru senior. Rasa takut buat silap, malu nak tanya, kurang yakin dan takut kena tegur dengan murid sendiri. Semua ini menyebabkan guru senior ragu-ragu nak adapt dengan delima dan aplikasi digital. Akhirnya mereka kekal guna keadaan lama dan ini jadi cabaran besar untuk kejar revolusi pendidikan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan dalam slide ini adalah jelas bahawa penguasaan teknologi ini bukan sekadar isu kemahiran tetapi juga isu pendedahan, latihan dan sokongan emosi serta moral. Delima ini boleh jadi sangat hebat. Tapi kalau guru tak yakin nak guna, transformasi itu boleh menjadi sangatlah perlahan. Bergerak pula kepada keratan akhbar yang menjadi tonggak kepada hujah yang telah saya bentangkan. Baiklah, guru yang sudah berusia agak sukar untuk menyesuaikan diri dengan teknologi pada masa kini menyebabkan mereka agak ketinggalan. Yang kedua, saya boleh mengajar subjek bahasa Inggeris dengan baik tanpa menggunakan komputer atau peranting. Apabila menggunakan alat bantuan mengajar itu, ia seolah-olah menghadkan kemampuan saya untuk mengajar. Jadi, kedua-dua artikel ini merupakan satu kenyataan yang telah membongkar satu realiti penting dalam sistem pendidikan kita, iaitu jurang antara guru senior dan keperluan teknologi semasa. Guru-guru yang sudah berusia seringkali mempunyai gaya pengajaran tradisional yang telah terbukti berkesan selama bertahun-tahun. Maka, apabila diminta untuk beralih kepada penggunaan komputer, perisian pembelajaran atau alat digital seperti dalam pelantar D5, mereka berdepan cabaran besar untuk menyesuaikan diri mereka. Okay, contohnya guru bahasa Inggeris tadi menunjukkan bahawa peralihan kepada digital kadang-kala dilihat sebagai gangguan, bukan sokongan. Jadi, mereka mungkin rasa pendekatan teknologi ini membataskan kreativiti mereka, sedangkan sebenarnya ia membuka lebih banyak peluang jika mereka tahu cara menggunakannya dengan betul dan yakin. Masalah ini juga berpunca daripada kurangnya latihan intensif untuk guru senior. Okay. Rasa takut dengan perubahan atau teknofobia menyebabkan kurang sokongan. Kurang sokongan daripada pihak sekolah secara individu. Contohnya coaching, pembenturan. Jadi, kesimpulan kecil untuk poin ini, tanpa pendekatan khusus untuk bantu golongan guru berpengalaman ini, kita akan terus melihat jurang penguasaan teknologi yang menghalang kelancaran transformasi pendidikan di Malaysia. Dengan penyelesaian saya adalah ladap sebagai pendekatan strategik dan sistematik dalam meningkatkan kecekapan guru terhadap penggunaan teknologi. Baiklah, ladap atau latihan dalam perkhidmatan merupakan satu pendekatan yang dirancang oleh pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri bagi meningkatkan kecekapan profesional guru secara berterusan. Jadi, salah satu fokus utama dalam era mentransformasi pendidikan hari ini ialah penguasaan teknologi digital dalam PDP, pengajaran dan pembelajaran. Jadi, apa yang menjadikan ladap sangat berkesan ialah ia tersusun dan sistematik, bukan dijalankan secara ADHOC. Guru-guru diberi peluang untuk menerima pendedahan secara berkala dan berperingkat, menjadikan proses pembelajaran lebih terserap dan tidak mendadak. Terutamanya kepada guru yang baru bercinat dengan teknologi ataupun lebih dikenali sebagai guru senior. Contohnya, guru boleh mengikuti bengkel hands-on yang membolehkan mereka mencuba secara praktikal dan membina keyakinan diri terhadap teknologi. Kedua, sesi coaching dan Q&A secara langsung bersama jurulatih membolehkan mereka bertanya tanpa rasa takut ataupun malu. Yang ketiga pula ialah sokongan selepas latihan melalui komuniti sekolah atau rakan guru. Okay. Yang paling menarik, ladap boleh disesuaikan mengikut tahap penguasaan guru. Okay, contohnya, kita ada tahap beginner, pengenalan kepada aplikasi asas seperti Google Slide, Kahoot atau aplikasi-aplikasi yang ada dalam pelantar D5. Kedua, intermediate,
penggunaan alat lebih interaktif seperti Canva, Quizlet, ataupun teknik gamifikasi dan advance membina bahan PDP menggunakan platform interaktif seperti Nearpod, Padlet atau Learning Management System LMS seperti Google Classroom secara strategik. Jadi, pendekatan bertingkat ini penting kerana ia mengelakkanlah tekanan kepada guru dan membantu mereka melangkah ke hadapan mengikut kadar kemampuan masing-masing. Jadi, apa yang saya boleh ringkaskan adalah ladap ni bukan sekadar latihan biasa. Ia ialah strategi berkesan untuk memperkasa guru dengan kemahiran digital agar mereka mampu menyokong hasrat transformasi pendidikan negara secara menyeluruh dan inklusif. Baiklah, seperti yang doktor dapat lihat dalam slide, telah saya sertakan gambar sesi ladap yang telah berlangsung di SK Bandar Estate bersama guru bahasa Melayu sekolah tersebutlah. Okey, pembentangnya terdiri daripada saya sendiri, iaitu Fatin Aina. Kami membentangkan hasil inovasi bahasa Melayu yang telah pun kami hasilkan dan menang, serta aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan oleh guru di sekolah tersebut untuk merancangkan lagi proses PDP bahasa Melayu. Ini merupakan hasil keberkesanan ladap dalam meningkatkan pembangunan profesional digital guru yang dipetik hasil daripada penulisan artikel. Jadi, tahap pembangunan profesional digital dalam kalangan guru di Malaysia kini dilihat semakin meningkat. Baiklah, ramai guru termasuk yang bukan dari generasi digital telah menunjukkan kesanggupan dan minat untuk mengikuti latihan-latihan digital seperti latihan dalam perkhidmatan ladap. Baiklah, pertama ialah aplikasi nyata dalam PDP ilmu yang diperoleh daripada sesi latihan iaitu ladap ni bukan sekadar teori, malah terus diterapkan dalam bilik darjah. Sebagai contoh, guru kini lebih aktif menggunakan 1. Google Classroom untuk menyusun bahan pengajaran dan memberi tugasan. Kedua, Kahoot dan Quizizz sebagai alat penilaian interaktif yang menyeronokkan dan mengekalkan fokus murid. Itu yang penting. Ketiga, peranan ladap. Peranan penting ladap telah memainkan peranannya sangat penting kerana khusus bukan hanya disampaikan dalam bentuk ceramah panjang, tetapi disusun secara praktikal dan berfokus. Macam yang saya cakap tadi lah. Latihan yang melibatkan aktiviti hands-on, membolehkan guru ni mencuba, membuat kesilapan dan belajar terus daripada pengalaman. Ini jauh lebih berkesan berbanding hanya guru tu mendengar teori semata-mata. Jadi, untuk lebih yakin dengan keberhasilan ladap ni, berdasarkan kajian akademik menurut kajian Zaidatun dan Goh 2023, ladap mampu meningkatkan kecekapan guru dalam mengaplikasikan teknologi digital dengan lebih yakin dan cekap. Jadi, yang lebih penting ialah latihan ini juga memupuk keyakinan diri dalam kalangan guru senior untuk mencuba sesuatu yang baru, untuk menukarkan daripada PDP tradisional kepada yang moden dan meningkatkan motivasi serta semangat mereka untuk bersama-sama menggerakkan transformasi pendidikan negara secara lebih aktif dan berkesan. Jadi, kajian ini juga sekaligus membuktikan bahawa pelaburan dalam pembangunan profesional guru melalui ladap bukan sahaja memberi pulangan dalam bentuk kemahiran, tetapi juga memacu perubahan sikap dan budaya dalam dunia pendidikan digital. Itu merupakan hasrat negara kita. Jadi, kesimpulan ringkas untuk slide saya kali ini, ladap ni bukan sekadar latihan biasa. Ia adalah platform berimpak tinggi yang bukan sahaja membekalkan ilmu kepada guru, tetapi membina keberanian, mencetuskan semangat dan memastikan guru di sekolah ini tidak ketinggalan dalam arus pendidikan masa kini.
Analisis cabaran yang seterusnya ialah beban tugas melampau dan juga tidak seimbang. Ia berlaku terutamanya dalam kalangan guru arus perdana di sekolah rendah dan juga menengah. Beban tugas ini bukan sahaja melibatkan tanggungjawab pengajaran dan pembelajaran PDP, malah turut mencakupi pelbagai tugas sampingan yang bersifat pentadbiran, pengurusan data, pemantauan sistem atas talian serta penglibatan dalam aktiviti luar bilik darjah. Menurut laporan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP pada tahun 2022, sebanyak 93% guru menyatakan bahawa tugasan bukan akademik telah menjejaskan kualiti PDP kerana masa dan tenaga mereka lebih banyak tertumpu kepada melengkapkan dokumen, mengisi sistem seperti PADU, e-operasi, SPL KPM dan IMIS serta menyediakan laporan untuk pelbagai pentaksiran dan update. Situasi ini menyebabkan fokus sebenar guru dalam merancang pengajaran bermakna dan berimpak tinggi semakin terhakis. Ini juga jelas menunjukkan bahawa berlaku pertinggihan peranan yang tidak berpadanan dengan kapasiti dan juga waktu bekerja yang terhad. Lebih-lebih lagi, dapatan kajian oleh Sani dan Mahat dalam jurnal pengurusan pendidikan menunjukkan bahawa beban kerja yang berlebihan menyebabkan burnout atau kelelahan dalam kalangan guru yang kemudiannya memberikan kesan negatif terhadap kesejahteraan, emosi dan juga psikologi guru. Keadaan ini juga telah dikenal pasti sebagai salah satu faktor utama kepada penurunan motivasi kerja, peningkatan kadar cuti sakit serta kecenderungan untuk bersara awal. Seterusnya, jika beban tugas pentadbiran tidak diselaraskan secara efektif, maka segala anjakan yang diimpikan dalam PPPM 2013-2025 akan menjadi retorik semata-mata. Justeru, penyusunan semula beban kerja guru perlu dilaksanakan dengan tuntas melalui pendigitalan automatik laporan, pengurangan birokrasi serta penempatan pembantu pentadbiran yang mencukupi di sekolah. Dalam konteks pelaksanaan transformasi pendidikan, guru seharusnya diberikan ruang dan masa yang mencukupi untuk merancang pengajaran secara kreatif dan juga inovatif, menilai perkembangan murid dengan pendekatan formatif, melibatkan diri dalam pembangunan profesional berterusan dan juga melaksanakan pemantauan PDP berdasarkan data dan refleksi yang bermakna. Ini adalah untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran pendidikan adalah selaras dengan kehendak dan juga transformasi pendidikan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Analisis cabaran seterusnya ialah ketidaksediaan terhadap perubahan kurikulum dan penilaian. Transformasi pendidikan nasional sering dikaitkan dengan perubahan dalam kurikulum dan kaedah pentaksiran yang bertujuan untuk melahirkan generasi pelajar yang berdaya saing, kreatif dan seimbang dari segi intelek, emosi serta sahsiah. Walau bagaimanapun, ketidaksediaan sebahagian besar guru untuk memahami, menerima dan melaksanakan perubahan ini menjadi cabaran besar yang menggugat keberkesanan pelaksanaannya. Perubahan kurikulum yang diperkenalkan seperti kurikulum standard sekolah menengah, KSSM dan pentaksiran berasaskan sekolah PBS, termasuklah pentaksiran bilik darjah PBD, menuntut satu pendekatan baharu yang lebih formatif, reflektif dan menekankan pentaksiran holistik terhadap murid. Institut Pendidikan Tinggi Negara IPPTN menunjukkan bahawa 45% guru menyatakan mereka kurang yakin dalam melaksanakan PBD secara berkesan kerana kekeliruan terhadap kriteria penilaian, kekurangan latihan menyeluruh dan kekangan masa untuk menjalankan pentaksiran autentik yang memerlukan pemerhatian berterusan secara refleksi berstruktur. Selain itu, Utusan Malaysia juga melaporkan bahawa ramai guru masih meragui keberkesanan kurikulum baharu kerana proses pelaksanaannya tidak disertakan dengan pemantauan, sokongan berterusan ataupun ruang maklum balas yang bermakna daripada guru-guru di lapangan. Apa yang lebih membimbangkan lagi ialah perubahan dasar yang berlaku secara mendadak tanpa pelan transisi yang jelas mewujudkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan. Guru seringkali menjadi mangsa perubahan dasar yang bersifat jangka pendek atau berubah-ubah mengikut kepimpinan politik semasa. Situasi ini bukan sahaja menjelaskan moral guru, malah menghalang usaha memudayakan inovasi pedagogi secara konsisten dan menyeluruh. Berikut merupakan cadangan bagaimana untuk mengatasi cabaran ini. Pertama sekali ialah penyediaan dokumen sokongan yang jelas dan juga mesra guru. Kementerian Pendidikan Malaysia harus menyediakan panduan pelaksanaan yang ringkas, mudah difahami dan disertakan dengan contoh konkret serta video amalan terbaik bagi setiap aspek kurikulum dan pentaksiran. Yang kedua, penglibatan guru dalam proses penggubalan dasar, iaitu guru perlu dilibatkan secara aktif dalam bengkel ataupun dialog awam ketika merangka atau menyemak semula kurikulum agar suara lapangan dapat diintegrasikan dalam keputusan dasar.
Yang terakhir sekali ialah pemantauan dan refleksi pelaksanaan kurikulum yang bersifat formatif, iaitu pemantauan bukan berasaskan kepada kesalahan ataupun laporan semata-mata. Sebaliknya, memberikan ruang refleksi kepada guru serta mengenal pasti halangan sebenar di dalam bilik darjah. Cabaran yang terakhir ialah kekurangan latihan dan juga pembangunan profesional yang berterusan. Kita melihat transformasi pendidikan di Malaysia ini memerlukan bukan sahaja perubahan dasar dan juga struktur sistem, tetapi juga satu penguatan kapasiti guru melalui latihan dan juga pembangunan profesional berterusan ataupun Continuous Professional Development (CPD) yang relevan, kontekstual dan berimpak tinggi. CPD seharusnya menjadi medium utama untuk memperkasakan guru dalam aspek pedagogi abad ke-21, integrasi teknologi pendidikan, penilaian alternatif serta pengurusan bilik darjah yang inklusif. Namun begitu, realiti pelaksanaannya di lapangan masih menimbulkan persoalan dari segi keberkesanan dan impaknya terhadap amalan pengajaran. Hanya 37% guru menyatakan bahawa latihan profesional yang mereka hadiri benar-benar membantu meningkatkan keberkesanan PDP mereka secara langsung. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti guru merasakan CPD yang dilaksanakan tidak memenuhi keperluan sebenar mereka di bilik darjah. Banyak latihan yang masih lagi bersifat generik, iaitu disampaikan secara pasif melalui ceramah dan juga kurang mengambil kira konteks sekolah, latar belakang murid ataupun subjek pengajaran. Di samping itu, sebahagian besar latihan CPD yang dijalankan semasa waktu pengajaran menyebabkan guru terpaksa meninggalkan kelas atau membuat penggantian waktu yang menambah beban kerja. Ini bukan sahaja menjejaskan keberlangsungan PDP, tetapi juga menyebabkan tekanan dalam menguruskan masa antara pengajaran dan juga pengurusan latihan. Tambahan pula, sistem SPL KPM yang digunakan untuk merekod CPD lebih menekankan kuantiti jam latihan berbanding kandungan kualiti kebenaran dan juga keberkesanan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti guru merasakan CPD yang dilaksanakan tidak memenuhi keperluan sebenar mereka di dalam bilik darjah. Ini kerana banyak latihan dan juga ceramah masih bersifat generik dan pasif kerana ia disampaikan melalui ceramah dan tidak mengambil kira konteks sebenar sekolah dan juga latar belakang murid ataupun subjek pengajaran. PPPM 2013-2025 mengiktiraf pembangunan profesional guru sebagai satu daripada 11 anjakan utama. Berikut merupakan cadangan bagi mengatasi cabaran kekurangan profesionalisme guru. Yang pertama ialah melalui pelaksanaan latihan kontekstual berdasarkan keperluan sekolah, iaitu latihan guru ini hendaklah dirangka berdasarkan keperluan sebenar guru di bilik darjah, mengambil kira lokaliti, jenis sekolah dan juga latar belakang murid. Contohnya, latihan pedagogi untuk sekolah inklusif ataupun latihan PDP digital berasaskan capaian infrastruktur ICT sedia ada. Selain itu, pelaksanaan latihan berasaskan subjek dan juga tahap pengalaman guru. CPD perlu disesuaikan mengikut fasa kerjaya guru seperti baharu, pertengahan yang juga berpengalaman dan juga subjek yang diajar. Contohnya, latihan pedagogi STEM untuk guru sains dan matematik ataupun pengajaran awal literasi untuk guru tahun 1. Yang terakhir sekali, penyediaan latihan modular dan juga fleksibel secara dalam talian, iaitu ini menggalakkan pembangunan modul eCPD yang boleh diakses mengikut kesesuaian masa guru, mengurangkan waktu keperluan latihan, terutamanya ketika waktu PDP. Platform seperti MOE Digital Learning dan D5 boleh dioptimumkan sebagai satu infrastruktur yang membantu guru meningkatkan kadar profesional mereka. Secara keseluruhannya, usaha untuk merealisasikan transformasi pendidikan di Malaysia merupakan satu keperluan mendesak dalam mendepani cabaran globalisasi, revolusi digital dan juga perubahan landscape sosial yang kian dinamik. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 telah digubal sebagai landasan strategik untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara agar lebih inklusif, berdaya saing dan relevan dengan keperluan abad ke-21. Guru bukan sahaja menjadi pelaksana dasar, bahkan merupakan pemegang taruh utama yang memacu kejayaan atau kegagalan setiap inisiatif pendidikan yang dirancang. Sebagai contoh, aspirasi PPPM untuk melahirkan murid yang memiliki kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT, literasi digital dan
dan juga nilai sejagat tidak akan tercapai tanpa guru yang berpengetahuan, inovatif dan juga komited. Manfaat pelaksanaan transformasi pendidikan sangat luas. Antaranya ialah peningkatan mutu pembelajaran, pengurangan jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar, serta penghasilan modal insan berdaya saing yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Dalam erti kata lain, kejayaan transformasi pendidikan memerlukan sokongan sistemik dan holistik. Dengan memperkasakan peranan guru, kita dapat merealisasikan sistem pendidikan yang progresif, berteraskan nilai dan mampu membina masa depan yang lebih gemilang untuk Malaysia.